Duit kita okey ni Okay, Assalamualaikum pada semua subscriber Babewan Metal Detector Jaki Malaysia bersama Mambo. bersama Abah Hadi Okey, kita ber-MD dekat kawasan yang cantik lapang, terang. Okey, tadi kita MD kat sini, tadi kita jumpa satu benda ni baik Ni rasa kerongsang lama. Betul lah kerongsang. Kerongsang lama. Kerongsang di. Kerongsang di. Silver tak tahu silver ke apa. Ush, ada batu di. Di batu di. Oh, komplit cantik ni. Nanti kita cuci dia Tengok ni kerongsang lama. Batu purple. Ni kerongsang. Kau rasa silver ni di. Silver. Okey Adi. So hari ni kita nak pergi ke mana di? Kita sekarang on the way ke Rahsia. Okey, bersama Adi Ya, kita jalan-jalan lah. Kita jumpa satu barang yang baik Okey, kerongsang lama. Terbaik, mantap. Ni silver rasa, silver Silver. Oh, ada ni. Lawa dia. Okey, baik. Kita ada jumpa satu barang baik Kalau macam ni duit. Oh, selalunya macam ni duit tembaga ni. Ada duit satu duit lama kondisi cantik ni cantik duit satu sen tapi rosak satu sen mantap satu sen tempat cantik kita pakai Econaut, kita pakai Matica tak kita dapat satu ID menarik tarik pom tapi tak tahu apa benda Sekejap dulu. Okey. Tapi duit British lah, duit tak lama ni. Duit British. Duit tapi hancur sayang hancur sikit. Tak apalah, nanti duit tak lama tu tapi hancur lah sayang. Hancur berkeping lagi duit tempat tadi kita main sini. Duit lagi. Tapi hancur sayang, hancur berkecai-kecai. Tak. Kita dapat satu duit king duit tapi rosak. Jahanam duit kat sini hancur. Tak ada silver, kalau silver okey tak. Hancur Mantap. Kita dapat lagi duit. Duit banyak gila lah tapi duit hancur lawa sikit. Lawa sikit. Okey. Satu duit Victoria lawa sikit. Oh, tempat cantik tapi barang sikit tak banyak sangat. Okey lah, boleh lah. Sini kita ada perigi lama yang telah ditinggalkan Jadi mungkin ada air dulu, mungkin rasanya ada rumah dulu. Jadi ada perigi air dan ditinggalkan perigi lama Okey, jadi panas berdentum, panas gila. Memang panas tapi kita masih mencari lagi banyak duit shilling kita dapat. Cuba scan lagi mungkin kawasan ni ada lagi barang Kawasan ni dulu rumah lama ni tapi itulah dah roboh semua, tinggal perigi je yang ada. Okey, jadi kita scan lagi. Okey, jom mantap. Okey, ada lagi barang
nyaring tembaga ya. Cantik sikit dia. Okay. Berapa tahun ini? 1897. 1897. Tak. Baik. Tak. Dapat petak. Okey. Petak yang pertama. Cantik 1919 19 petak pertama. Tak baik. Cantik lubang. Kawasan ni juga tak jauh sangat lubang cantik. Petak. Okey, dapat shilling. Shilling satu. Cantik shilling ni. Lepas tu kita dapat guli lama. Okey, guli guli lama. Shilling dan guli banyak dah kita dapat ni hasil. Mantap. Petak kedua. Banyak barang kat sini. Tapi itulah, letih juga, tak ada barang yang baik, cuma shilling rosak lah. Jadi tengok macam mana. Lepas ni kita balik lah, kita cek tempat lain pula. Jom. Nah, dah lari banyak gila. Sini saja banyak gila barang. Okay, mantap. Kita jumpa satu bang tembaga. Ni rasa pelik. Tembaga bukan tembaga. Seluruh tembaga. Tembaga tapi aluminium, masuk aluminium bukan tembaga. Okey, biarlah sini. Baik. Okey, dapat satu lagi barang Oi, banyak gila barang. Shilling lagi. Tapi kondisi hancur sikit tapi tak apalah, jangan nampak. Sini satu sini banyak. Sebelah sini sebelah. Sini lagi. Mantap. Dua anak kunci yang dah patah. Satu anak kunci yang dah patah. Tak. Patah. Lubang sini je. Okey, sahabat-sahabat semua. Okey, ini adalah hasil apiwan selama 2 jam bermain di port rahsia. Okey. Tadi dapat satu crown sound daripada silver lah. Nanti kita akan up lah apa benda-benda ni. Dia 1 sen banyak ni lah. Sama sejam lebih kita MG. Satu lagi dapat duit East India Company 1 sen cantik terbaik, mantap. Tapi kondisi sini tak berapa cantik lah. Boleh lah untuk simpan-simpan. Okey, jadi inilah hasil kita untuk kali ni. Ni untuk part 1 lah. Nanti kita akan buat part 2 atau part 3 yang tengok pada hasil yang kita dapat nanti Ini sekarang kita berada di port rahsia. Kita MD sajalah. Apa hasil ada kita korek, apa ada bunyi kita korek. Okey, hari ni kita nak MD dekat kawasan ni lah. Nanti kita akan up lah apa hasilnya, kita akan up kemudian lah. Ni rumah lama. Tapi tak pasti sama ada rumah zaman British ataupun lebih lama daripada tu lah. Jadi kita akan cuba scan dekat kawasan ni, kita tengok apa hasilnya. Kita baik, mantap. Jadi saksikanlah sampai habis lah. Okey, jadi kita jumpa port baik dekat sini. Jadi kita akan mula scan dekat sini. Okey, mantap. Jumpa satu disk daripada tembaga. Tak tahu apa benda ni, apa kegunaan pun kita tak tahu. Siapa yang tahu sila komen Siapa tahu sila komen. Terbaik, mantap. Benda tadi tak pasti lah. Dekat ni sikit tepi sikit. Kita jumpa 1 sen. Dia cantik sikit lah. 1 sen cantik cantik gila lah. Kawasan berpasir cantik 1 sen. Okey, terbaik, mantap. Cantik kawasan ni, memang cantik. Okey, 1 sen. 1 sen parlimen Maksudnya kawasan ni tak berapa lama sangat lah. Mungkin zaman British sikit lah. Masuk pada duit parlimen Kita dah dapat duit 1 sen kondisi cantik. Tapi hancur jugalah, sayang hancur. Saman K-Edward K-Edward. Okey, maknanya ada barang ni. Kita cek pelan-pelan K-Edward. Tak. Dapat duit berlubang tempat yang sama juga, tempat port rahsia. Banyak barang banyak barang baik, mantap. Sampai pisau cukur kita dapat satu pemakan cukur daripada tembaga Kau silver ada kat duit, tapi tembaga tebal bang ni. Okey, baik, mantap. 1 sen lagi paling cantik 1920 paling cantik. Cantik gila. Mantap, 1920 1 sen Okey, terbaik, mantap. Buat baik lagi kita cuba cari lagi. Kita pergi ke kawasan sana pula. Jom. Sudu tembaga. Sudu tembaga. Sudu tembaga.
Okay, kita mendapat satu sen. Okay, tapi belakang teruk, depan cantik 1945 1945 ni duit masa perang currency of Malaya Okay tu mantap. Ini ada barang baik Nombor ID 85. Nak nampak dah barang dia. Oh. Sini tapi kondisi teruk sikit, hancur. Hancur. Tak. Hancur. Okay, kita dapat satu sudut tembaga. Kali ni yang ada ni ada kayu ni tapi dah patah, sayang Tempat sama juga, habis kita gali semua. Ni tak. Kita dapat dia petak, ya, petak. Keberapa dah tak tahu banyak sangat petak Petak. Hancur sikit. Satu sen petak. Okey. Mantap. Dapat satu sudut tembaga Sudut dibuat daripada tembaga. Okey. Mantap satu Mana atas sini kita ambil tadi. Ini hasil untuk penggalian kali kedua Penggalian kedua pot nombor 2 Banyak dapat. Tadi duit lama banyak dapat, tapi dah bagi hadis sikit. Inilah baki hasil dapat lah. Okay, baik. Ini hasil kita orang bersama Hadi untuk hari ni Macam-macam dapat ni MD pot rahsia lah. Duit di sini banyak tak tahu batu ladu, tapi duit sini dah lawa-lawa. Ni benda ni. Tak tahu. Macam apa? Dadu lama. Dadu lama kot. Ni cincin Hadi dapat cincin lama Ni benda ni. Aku rasa macam silver bro. Silver ni. Apa? Kaki. Tahu lah. Tapi duit lawa-lawa jugalah, tapi ada yang hancur juga. Macam ni hancur. Boleh lah. Okey, jadi kita dulu dia. Berat, jom balik. Baiklah.